Macam mana kes curang dah. Tak tahu lah tak dapat 5 kan. Tapi bini dia segok gila noh. Ya Allah, aku ni tak malah gosip sangat. Tapi tu lah. Bini dia segok. Yang dicurang tu, ya Allah. Memang macam tu selalunya. Selalu macam tu. Bini segok yang amat. Yang curang, yang apa, yang dicurang, yang menyurangi, dan juga yang si condol-condol. Alamak. Nan hadam muka kau. Maaf cakap. Okay, so Kak Bella just letak ni datang spray dulu. Okay, Bella letak nak habis dah. Sekejap. Bella letak sunscreen Bella. Yang ni dia boleh jadi sebagai primer sekali. Best tak? Okay, Zahirah Zulina. Okay, high end ni maksudnya apa tau? Produk yang mahal Okay, produk yang ni sikit. Okay, kita boleh tentukan kata high end produk ni elok. Dia tak boleh macam tu. Dia kena ikut jenama. Contoh dia nak tanya apa? Foundation Estee Lauder elok tak? Contoh. Ataupun dia nak tanya jenama Petit Toy elok tak? Makeup Mario elok tak? Apa Dior elok tak? Contoh kita kena tanya macam tu. Kalau awak tanya high end produk elok tak? Kak Bella tak boleh jawab lah. Sebab dia buy tu. Buy produk macam tu. Mulut pakai lip balm ke? Tak, saya pakai lip serum. Mana lip serum? Ni duk tanya. Saya pakai lip serum. Plushie baju panda tu berapa? Plushie baju panda tu apa dia weh? Plushie baju panda. Tu. Ni kah? Aku ni memanglah kalau orang tanya aku tu saja Kak Bella memang tak apa cerdik weh. Kalau kata tanya aku tu maksudnya Kak Bella tak boleh bagi jawapan cerdik. Cuba awak tanya dengan lebih spesifik. Maksudnya Shinchan yang panda macam tu. Kalau awak tanya plushie baju panda, jenuh Kak Bella. Maksudnya apa? Ni Shinchan ni. Ni kah? Harga dia Kak Bella tak ingat saya 90 lebih kot. Okay, Kak Bella pakai ni buat primer. Bella pakai sunscreen. Okay, ni dia panggil Kubremi Eyebrow Cara. Nama dia. Okay, so ni Bella akan pakai colour light brown. Ini cantik. Ini boleh nampak kata cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, begini rasanya. Cantik benar. Okay, ni colour Bella pak. Sekian. Ni colour saya. This is my colour. Exactly like selalu yang Bella duk pakai. Yang harga RM40-50 tu. Sekejap Bella tunjuk. Okay, ni yang Kak Bella selalu pakai. Harga dia dalam 40 lebih. Ni yang Kak Bella selalu pakai. Kak Bella tak payah beli dah colour ni lepas ni. Aku dah tak payah beli. Dah 12 RM9 kupang dah lepas ni. Sekian wabillahi. Nampak Bella letak atas pun sama je colour dia. Okay, jimat duit lelaki aku. Tengok guys. Okay, Kak Bella memang dah lama tak lukis kening. Kak Bella just buat macam ni. Just sikat je. Sikat aja. RM12.90. Murah ya amat. Okay, set now Kak Bella sikat. Sebabkan brush dia kecil, so depan ni senang lah sikit untuk kita macam, you know, apa nak beli kalau apa belilah. Tapi Kak Bella suggest beli either dark brown ataupun light brown ni lah. Light brown ni cantik. Light brown ni akan buatkan kening kita nampak soft. Dia tak nampak garang sangat. Cantiknya. Love. Mak love. Okay, Kubremi cantik light brown ni. Light brown ni cantik ya. Okay, jom Kak Bella tunjuk fair dulu. Fair kalau Kak Bella pakai, sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Dia oksida sikit sangat. Okay, Kak Bella kalau pakai fair dia akan jadi macam ni. Okay, ni fair. Fair ni untuk orang yang kulit betul-betul cerah. Kalau kulit hampa kulit cik apple, macam ni. Putih siapa yang putih, kulit Chinese ke apa benda, boleh pakai colour fair. Okay, tabarakallah cantik. Terima kasih banyak-banyak. Okay, ni fair sayang. Okay, kalau kulit hampa, kulit-kulit putih Melayu, putih-putih Melati, boleh pakai colour light. Okay, this is light. Okay, ni yang Kak Bella selalu pakai, colour light. Okay, ni light. Okay, ni light sayang. Light ni sangat-sangat cantik nampak Kak Bella bandingkan. Fair ni cerah lagi, light ni dia ada warm tone sikit. Ni cantik. Okay, siapa yang putih-putih Melati boleh ambil colour light. Okay, untuk siapa-siapa yang kulit sawo matang boleh ambil colour natural. Hai sayang. Wait nenek, I'm doing this one first. Later I will ask you to come. Wait Okay, dia nak tunjuk komik. Okay, ni colour natural. Alamak banyak sangat. Banyak now. Okay, ni kalau cepat beli guys. Okay, ni natural. Natural ni kalau siapa kulit sawo matang, cantik gila. Okay, this is natural. And then tan. Tan ni siapa-siapa yang kulit hitam manis, ya Allah memang lawa. Banyak dah customer pakai. Elok sangat-sangat. Okay, ni tan sayang. Ni tan skin. Lawa.
Tan skin. Okay, this is tan. Okay, ni light, ni natural, ni fair. Siapa kulit putih-putih Cik Apple ambil fair. Siapa kulit-kulit yang putih-putih melati, putih-putih Melayu boleh ambil light. Siapa kulit sawo matang boleh ambil natural. Siapa kulit tan boleh ambil colour tan. Okay, jom Kak Bella nak conceal kening. Kak Bella akan pakai colour light sayang. Okay, Kak Bella akan conceal kening. Foundation ni hampa takkan jumpa dah formula elok tau ni hampa. Dia full coverage tapi ringan gila dekat kulit. Okay, hampa tak payah nak concealer, pakai concealer asing dah. Beli dia saja, hampa dah boleh conceal hampa punya kening. Pakai je foundation ni. Dia memang full cover, dia boleh tutup lah segala bulu-buluan yang kita tak mau. Boleh pakai. Boleh pakai. Okay. Okay, letak macam tu. Okay, ni Bella pakai foundation Bella sendiri saja. Kulit sedang-sedang ambil natural kakak sayang. Kulit sedang-sedang ambil natural. Ambil yang bawah ni. Natural lah kakak sayang. Ambil natural 30ml. Banyak tu satu botol itu tahan lama gila-gila hampa. Berbulan-bulan tak habis. Sebelah kiri tu kot apa? Okey, Bella tunjuk sekali lagi. Fair, light, natural, tan. Boleh gitu. Kalau ambil tan, kalau kata ambil tan hampa takut dia oksida, kalau hampa takut dia makin gelap sangat, boleh ambil je natural ni. Jangan risau takkan nampak kelabu. Jangan risau. Beli je natural. Beli je natural. Kalau kulit hampa gelap, kulit-kulit tan eloklah pakai tan sebenarnya. Tapi kalau hampa jenis suka pakai cerah sikit, boleh ambil kod natural. Cantik, terima kasih. Boleh ambil kod natural tau. Okay. Mengah hampa bubuh ni sikit. Bella sapu-sapu macam tu je. Kening sekali lagi kita boleh sikat lain. Kalau rasa macam tak kena, sikat lain. Kak Abel akan pakai light. Kak Abel jenis pakai light hampa. Tambah kalau pakai baju-baju colour macam ni lagi, Kak Abel akan pakai light. Okay, beli foundation Bella. Ada light, natural, tan, dengan fair. Fair tu untuk yang putih, betul-betul putih Kalau kata kulit hampa, kulit-kulit putih-putih Melayu, ambil light tau. Kalau putih sungguh, ambil fair. Okay, Kak Bella akan pakai colour light sayang. Kak Bella akan pakai colour light. Kak Bella akan campur sikit je lah colour natural macam ni. Contoh 2 pump. Alah nak habis dah colour light ni 2 pump light, 1 pump natural. Contoh macam tu Syok tengok kulit Bella cantik. Allah, tak cantik mana pun jerawat ni. Jerawat dah parut macam. Dah parut tak nampak Okay, macam tu. Kau boleh je. Start je. Foundation Bella ni cepat. So senang tau. Kalau kata kita, ya Allah sorry lah hampa, aku rimah lah. Rimah dengan anak tudung. Sebab tu lah Bella kadang tu lah ni malas nak make up dalam live ni Nampak rambut tu bahaya. Nak marah. Tak nak. Okay, dia memang cepat gila nak blend. Kak Bella campur light dengan natural. Tapi natural sikit je, light lebih. Kak Bella blend satu muka. Dia senang gila nak blend. Sangat senang. Memang cepat. Sebab tu kalau mereka kata Bella memang make up balik kau kalau lepas solat. Kalau macam saya pergi travel, saya memang make up balik. Tapi jangan risau. Kalau pakai foundation saya ni memang cepat sayang. Okay. Sat je hampa. Hilang parut Bella punya blend tu macam dengan kita punya blend tu macam pakai corrector, macam pakai concealer. Padahal tak pakai apa. Bella memang tak pakai dah concealer ke corrector apa, tak payah dah. Tak payah. Hilang. Hilang segala-galanya. Beli sekarang. Okay, dia ada fair. Sekejap Kak boleh tunjuk colour ya. Boleh cover mata panda ke, black dark circle, jeragat semua boleh cover. Okay, light, natural, fair, light, natural, tan. Yes, light dengan natural tak beza banyak. Betul. Gelap sikit je. Harga 49. Botol cantik nak mampus. Sama je macam botol Dior. Ini dia pakai frosted. Lepas tu pump dia elok, cantik hampa. Jangan risau. Lepas pada tu kotak pun cantik. Semua datang elok sayang. Lepas tu satu ni 30ml tahan lama. Dia lagi Kak Bella buat concealer kening juga. And dia lagi lama pakai lagi cantik. Kak Bella pakai travel, pakai Mawarata pergi. Memang tahan sangat-sangat. Memang elok sayang. Senang nak apply tu. Kak Bella letak sekejap saja. Licin elok dah kulit. Tak mau pakai bedak pun boleh sayang. Memang sangat-sangat cantik kakak-kakak. Ramai customer kita mesti akan beli balik repeat. Sebab dia memang cantik sangat. Kak Bella pakai light campur natural saya. Light campur natural. Okay, jom Kak Bella akan teruskan dengan pakai loose powder sikit je lah. Kak Bella tak pakai banyak tau. Kak Bella pakai daripada Ukaya. Okay, Kak Bella pakai nak habis dah sayang. Memang Kak Bella pakai sungguh-sungguh pakai. Okay, dia dapat sekali dah. Dengan dia punya span ni dapat sekali, tak kena beli. Kak Bella just macam tabuk-tabuk macam tu je. Kak Bella jenis tak pakai banyak pun. Compact powder pun tak pakai. Sebab foundation Kak Bella ni main elok. Nampak Kak Bella tak payah pakai 2 kali 3 kali. Tu je. Tu je Kak Bella pakai macam tu je. Kak Bella memang tak payah pakai bedak banyak pun. Dah. Memang tak celup banyak kali. Macam tu je. Siap. Senang. Jimat kan? Jimat bedak, jimat semua benda. Siap. Siap dah base kita hampa. Lepas tu Kak Bella akan ambil brush
And then brush off je. Senang weh. Memang senang. Apa pakai foundation ni? Foundation Kak Bella tadi tu. Kak Bella tunjuk. Kalau mix light dengan tan berapa pump? Tan sikit je. Tan letak sikit je. Letak 21 lah. Ratio dia 21. Okay, ni Bella buat buat hidung. Ni Bella pakai palette CPG. Tapi palette ni dia tak jual dah. Dia jual palette baru. Dia buat sama je. Tapi dia buat style baru. So kalau hampa nak beli, boleh pergi beli dekat CPG Kak Bella pakai dia punya palette. Ni hak lama. Hak baru ada. Tapi Bella pakai dia lah hak lama dulu. Sebab hak lama ni ada lagi. Tu. Sampai jadi lubang dah. Bella mau macam tu. Bella al-kedekut. Al-kedekut wal-kedekut. Aku pakai nak apa pun aku habis-habis. Kalau kata ubat gigi pun aku potong. Tenyeh habis. Lepas tu Kak Bella akan letak blusher. Okay, Bella akan pakai colour 17. Senyum. Pigmented kau. Cantik. Cantiknya colour ni. Cantik benar ya colour ni. Okay, Kak Bella akan letak di seluruh muka Kak Bella. Aku kan boleh. Aku tak suka letak blusher sikit. Biarlah orang nak kata apa pun. Kalau orang kata, bila blusher macam badut, biar. Kak Bella macam tu. Kak Bella suka pakai blusher banyak. Okay, Kak Bella letak kat hidung sikit. Biar nampak macam semua burung. Okay, macam H1N1 gitu. Lepas tu dekat dagu sikit. Okay. Kak Bella suka blusher banyak. Lepas tu Kak Bella akan letak dekat day. Pinggir kali. Macam tu dulu. So Kak Bella akan blend. Okay, so siapa yang nak beli blusher ni tengah murmur, Kak Bella pakai colour 17. Cantiknya. Blusher ni dia akan terus nampak hidup muka tau. Yang tadi tu sebelum pakai blusher, maaf cakap, dia macam balik awal gitu. Yang ni cantiknya kali ni. 17 cantik. Okay, so Bella akan pakai shimmer ni, highlighter dekat hidung. Highlighter ni Bella pakai palette CPG juga. Tapi palette ni dah tak ada dah. Pergi beli hak baru. CPG dia buat baru. Bella tak beli lagi yang baru. Bella letak sini sikit. Okay, jom kita nak buat mata. Cantik benar Lip serum tu kalau rose pink ke? Betul. Cantik gila lip serum Bella. Siapa yang tak pakai lagi? Okay, lip serum Bella. Dia jadi mais kita pakai lipstick elok. Foundation Bella pakai coat light campur natural. Tapi lebih kepada coat light lah. Natural sikit je. Ni lah. Okay, Kak Bella pakai Too Faced. Ni dah lama dah. Apa pakai je jenama apa pun. Janji ada colour-colour macam ni. Boleh je. Okay, Kak Bella akan ambil colour ni. Sebab nak matchkan sikit. Nak bagi nampak natural. Match dengan Kak Bella punya makeup. Okay, Kak Bella just apply seluruh mata. Tanpa rasa bersalah. Macam tu. Kak pakai setting spray tak pakai. Okay, Kak just letak macam ni. Eyeshadow Kak Bella macam ni, tak buat yang pelik-pelik sangat tau. Kak Bella suka simple je eyeshadow. Macam tu je. Macam tu. Kak Bella suka macam ni. Dia nampak comel, simple gitu kan. Okay, lepas tu Kak Bella akan ambil brush yang macam ni. Kak Bella akan ambil juga colour yang lebih kurang. Colour coklat tu juga. Kak Bella akan buat aerosol sikit. Kenapa selalu crack di misai ya? Ada bulu tak kat situ? Ada misai banyak tak? Kalau ada misai yang terlalu banyak, memanglah. Sebab biasa bila ada halangan, kita punya foundation tu susah nak lekat. So membuatkan dia akan nampak macam crack. Okay, Kak boleh buat aerosol sikit-sikit je hari ni. Tak mau nak love sangat banyak. Light brown ke golden brown? Kening tadi tu light brown sayang. Kening light brown. Harga RM12.9 saja satu. Okay. Lip serum kena remove tak kalau wuduk? Kalau dah lama pakai kan, contohlah daripada semalam, memang dia akan dah serat dekat bibir. So tak payah dah. Basuh macam biasa je. Kalau baru pakai, remove dulu ya. Kalau yang semalaman tak payah. Dia dah serat dah. Macam tu juga Kak Bella buat. Kak Bella tak buat yang terlampau sangat sebab makeup hari ni simple-simple. Kak Bella akan remove balik Kak Bella punya lip serum. Kak Bella suggest jangan letak lipstick kat atas dia tau. Kena buang dulu. Tak mau. Sebab kita tak mau bagi dia terlampau moist. Minyak wangi. Sekejap ya. Sekejap ya. Sayang. Nak minyak wangi. Okay, ni Bella letak eyeliner. Ujung je. Sebab saya tak mau tebal sangat hari ni. Makeup ni. Tak pergi mana pun. Meeting je set. Macam tu. Eyeliner. Perfume Bella wangi tinggal belakang Duchess. Yang tu yang paling melekat. Nombor satu lah. Nombor 2 pakai Belle. Belle tu ya Allah, wangi nak mati. Okay, ni Extreme Tubing Mascara from 1 Minute Miracle. The latest one.
Okay, Bella tak tahu ni mungkin dah ke 4 punya edisi ke 5 ke, Bella tak tahu dah. Okay, ni pengepit bulu mata. Ya Allah, aku tak boleh pakai benda-benda macam takut. Okay, Bella kepit bulu mata Bella dulu. Wow, pengepit dia love. Pengepit dia mak love. Pengepit dia terus mencanak-canak. Okay, jom. Okay, ni dia punya batang. Dia punya wand. Okay, dia jenis silikon. Dia silikon punya. Dia bukan jenis brush yang tu. Okay, so silikon of course dia akan bendable. Dia bukan kerah punya style. Okay, and then dia bukan bristle brush yang jenis yang lama-lama macam tu kan. Dulu kan orang suka pakai brush punya style. Yang ni pakai silikon. And then dia punya bulu dia halus-halus. Tengok tu, bulu dia jenis halus-halus. Dia bukan jenis panjang-panjang. So kita tengok macam mana performance mascara 1 Minute Miracle. Let's go. Wangi. Bila tak letak kat hidung lagi, letak kat mata je dah ada bau. Wangi. Macam bau apple sikit bau dia. Oh, saya hampa yang terkejut. Saya memang pakai maskara lama tau. Sebab saya suka pakai, benar-benar pakai macam tu. Oh. Kan bau apple kan. Orang ada beritahu. Senang cuci saya tak tahu. Sebab saya tak pernah pakai. Ni first time. Dulu punya senang cuci. Saya jenis cakap betul. Yang dulu punya memang senang lah. Yang sebelum ni. Yang ni saya first time pakai. Jadi macam mana saya nak faham hampa kata senang cuci dah. Macam tu. Tapi saya harap senang cuci lah. Sebab saya lagi nak solat pula. Harap kau jangan Siapa pernah pakai? Hampa mesti tahu. Tolong bagi tahu senang cuci tak? Saya tak pernah pakai lagi yang baru ni. Saya pakai yang lama. Yang lama tu senang cuci. Dia keluar sekeping-sekeping. Macam produk saya sendiri lah. Bella Pak punya mascara memang Bella buat senang. Sebab senang nak solat. Yang ni Bella rasa senang juga ni. Sebab most founder Malaysia ni dia buat senang cuci. Nampak customer beritahu senang cuci. Okay, go. Boleh beli. Okay, satu benda Kak Bella suka. Sebab siapa yang biasa tengok live Bella selalu cakap benda ni. Bella paling benci kalau mascara jadi bulu kaki labah-labah. Maksudnya dia jadi macam berkeping-keping, berketul-ketul. Yang ni memang kurang ketul itu. Tahu tak sebab apa yang membuatkan dia kurang? Bristle. Ni, kita tengok dia punya bulu pun kita tahu dah. Dia punya tu, dia punya cabang-cabang tu kita dah tahu. Dia memang akan asingkan bulu mata kita. Kita boleh nampak benda tu. Kalau jenis rapat-rapat punya ni memang dia akan jadi ketul-ketul tau. Okay, satu lagi bila nak cakap, dia sangat-sangat volumize. Makna kata dia bagi jadi tebal. And also kita boleh nampak dia lengthening juga. Bulu mata kita jadi panjang. Bak lentik Bella tak berani janji. Sebab ni Bella kepit. Okay, Bella buat sebelah sini untuk yang lentik Sebelah sini Kak Bella tak berani janji dia jadi lentik ke tak. Sebab ni Kak Bella kepit. Okay, so jom kita guna sebelah sini tanpa kepit. Kita nak tengok dia lentik ke tak. So untuk volumize, dia volumize ataupun tebal dia jadi. Tapi bukan tebal yang jadi macam kaki labah-labah. So sangat-sangat bagus. Itu satu. Lepas pada tu Kak Bella suka sebab dia jadi panjang. Dia lengthening. Kalau daripada segi tahan lekat ke tak, Kak Bella tak tahu. Maksud kata sampai malam tak dia lentik, Kak Bella tak tahu. Sebab kan kita tak try lagi. Kak Bella akan bagi tahu balik esok ke. Kalau Kak Bella buat live, Kak Bella akan cerita hampa balik. Lepas pada tu daripada segi satu-satu tu atau orang Kedah panggil cerakin tu elok lah. Okay, jom Kak Bella tunjuk belah sini. Nak maskara Kak Bella nanti duk tengah buat lagi. Okay, jom kita test daripada segi yang lentik ke tidak. Kalau kata kita tanpa kepit, adakah dia akan naik melentik? Okay, jom Kak Bella tunjuk satu-satu ke hampa. So kalau hampa nak beli lagi mudah. Okay. Dia senang gila nak apply sebab dia jenis tak basah sangat tau. Sebab Bella tak suka juga maskara terlampau basah tu. Susah. Yang ni kita boleh rasa lah kata dia dia semi lah. Dia tak kering sangat, tak basah sangat. Okay, jom kita cuba beberapa kali untuk tengok either dia lentik atau tidak tanpa kepit. Dia lentik ya. Dia memang yang ni akan lentik lagi tau. Sebab ni kita kepit. But it's still giving the curling punya effect. Sebab bulu mata Kak Bella memang jenis macam ni punya style tau. Kak Bella memang bulu mata lembu punya. Tapi ni dia ada curling effect. Makna kata dia naik juga. Nampak? Dia naik juga. Oh, nice. So kalau kita tak pakai kepit pun dia still lagi akan ada curling effect. Cuma kalau kepit lagi better lah. Sebab dia nampak lagi lagi lentik. Tapi tengok tu.
Saya Kak Bella kepit balik. Cuma Kak Bella just nak tunjuk adakah dia boleh lentik. Oh, nice. Okay, Kak Bella suka maskara ni. Kak Bella love. Okay, Kak Bella boleh kata sebab Kak Bella memang cerewet maskara. Kak Bella mau pakai maskara Kak Bella. Mostly saya akan pakai maskara saya. Okay, tapi maskara saya sekarang out of stock, tengah duk buat baru. Jadi Kak Bella boleh kata maskara One Miracle ni memang cantik. Aku boleh kata kalau aku buat produk apa aku nak macam ni. Contoh kalau Kak Bella buat maskara Kak Bella pun macam ni. Kak Bella boleh kata macam tu. Kak Bella love. Saya Kak Bella kepit lah. So guys, boleh beli. Kak Bella boleh bagi tahu kata jujur daripada hati saya, boleh beli. Ni Kak Bella review dengan secara tak kena bayar ke, dia pun tak bayar. Okay dah. Panjang mulut aku. Macam pakai mata basuh tak? Elok weh, elok. Mak love. Bila tak pakai melotong bawah. Maskara Grammy tak pernah try. Saya tak pernah try. Ada lah. Kak Bella love lah maskara ni. Saya kat belakang kepit lah. Tunggu sekejap. Kak Bella love maskara ni. Good job One Minute Miracle. Tapi One Minute Miracle memang kita tahu maskara One Minute Miracle antara yang terbaik di Malaysia ni. Dan kalau korang nak tahu, banyak gila makeup artis pakai. Kak Bella, walaupun Kak Bella ada jenama sendiri, Kak Bella punya maskara. Of course kalau ikut kan Kak Bella kalau ikut kita nak jual produk kita tak puji jenama lain. Tapi Kak Bella cakap betul. Jujur, maskara One Minute Miracle banyak gila mua pakai. Contoh kalau Bella pergi makeup dengan orang kan, makeup dengan mua banyak yang akan ada One Minute Miracle dalam depa punya bag. Ni Kak Bella jujur cakap. Walaupun Kak Bella ada jenama Kak Bella sendiri yang ada maskara, Kak Bella ada produk Kak Bella sendiri, tapi still lagi Kak Bella bagi tahu one of the best mascara that you can get in Malaysia is One Minute Miracle. Kak Bella suka. Okay, next Kak. Lin? Bukan. Dengar aja api aku mai. Okay, tak sini. Nak perfume sayang. Sekejap sayang. Bella pakai colour Sweet Candy. Bella pakai colour Nude dulu. Kan makeup ni simple gila. Ni cantik gila kan. Elisa. Awak boleh makeup macam ni sayang. Makeup ni simple dan cantik. Ni kalau makeup hari-hari dia nampak manis, nampak baik, lembut. Gitu. Because minat gila makeup macam ni. Baik. Okay, jom Kak nak letak sedikit lip gloss. Sikit je. Okay, Bella ambil lip serum Bella. Just as a topper. Lip serum aku dah cantik dah. Tak payah lip gloss. Mak love. Biar macam ala-ala macam baru lepas makan pisang goreng gini. Mak love gini. Cannot never. Tak boleh lawan Tak boleh lawan Bella Pak. Bibir dia ala-ala macam baru lepas makan pisang goreng gitu. Maksud tu ni Asma. Ni makeup daily yang sangat-sangat cantik. Tak payah bulu mata bawah, tak payah lukis kening, tak payah kontur yang terlampau-lampau. Kak letak kontur langsung pipi. Sangat senang. Ni kalau Kak boleh seorang-seorang 30 minit sebelum tu dah siap dah. Guys, Kak Bella love makeup macam ni. Kak Bella memang hari-hari makeup macam ni. Apa buat lah makeup macam ni. Memang cantik. Suami mesti puji. Sebab makeup macam ni lah nampak cantik. You tak payah nak beri ria. Kan? Cantik bulu mata I. Pakai ni One Minute Miracle. Okay. Ni tak buat tudung bagi elok lagi. Kan? Siapa nak puji kalau kita puji diri sendiri. Lantak lah. Okay. Siap makeup saya. One done. Okay, jom kita pakai kita pakai ni apa nama lotion. Bismillahirrahmanirrahim. Lotion sikit. Apa ni? Tak nak pokok bisu. Perfume Code apa yang untuk kuat peluh? Queen. Mesti hampa akan wangi setiap masa. Walaupun peluh hampa tu 2 gallon. Kan? Jangan risau. Pakai. Okay, jom. Bibir kod apa? Kod Sweet Candy lip duo. Cari lip duo Sweet Candy.